Ulang balik bahasa ni. Kadang-kadang yang Rasulullah buat, kita tak buat, kita tak marah pun. Tapi yang Rasulullah tak buat, kita buat, marah pula. Nah, patutnya marahlah juga benda hak Nabi buat tapi tak dibuat, kena marahlah juga. Apa ni sunnah Nabi tak dibuat? Apa sunnah Nabi? Baca, bercakap, berceramah atas mimbar. Yang tu tak marah pula, padahal Nabi cakap di situ. Tapi kalau usalli buat, marah pula, alasannya pasal Nabi tak buat. Jadi tuan-tuan boleh faham tak? Sikap keterbukaan tu kena ada. Ya, kadang-kadang benda-benda kecil itu yang dipertikaikan. Masyarakat kita ni usalli pertikaikan. Tuan-tuan baca pun tak apa, tak baca pun tak apa, bukan menjejaskan sembahyang. Janganlah bincang, benda dah katuk. Nak buat, tak mau buat sudah. Yang kita kena bincang sekarang ini ialah perkara yang menjejaskan akidah. Yang kena cerita sekarang ni, macam tak setuju je ni. Yang kita kena bincang hari ini ialah apa dia perkara yang menjejaskan akidah, yang merosakkan akidah, yang ni lagi kena jelaskan. Benda yang dah muktamad boleh buat, kalau tak mau buat pun boleh, kalau nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Jadi tutuplah. Yang kita kena buka dan kita kena sebar luaskan sekarang ini ialah pahaman-pahaman yang boleh menjadikan akidah rosak, yang boleh menjadikan syirik. Kita sibuk menceritakan perkara membatalkan wudu, tapi tidak sibuk menceritakan perkara yang membatalkan akidah, yang boleh jadi murtad, yang boleh jadi syirik. Masyarakat tak tahu. Masyarakat nak tahu apa benda yang dikatakan menjejaskan akidah itu. Baik, tuan-tuan. Jadi kita tengok di sini Nabi Muhammad membaca khutbah selepas sembahyang asar. Lama khutbahnya, panjang khutbahnya. Sampai ke maghrib, hampir-hampir maghrib baru berhenti. Kata Abu Sa'id, apa yang dia terangkan? Nabi menerangkan benda yang akan berlaku sampai hari kiamat. Selepas baginda wafat sampai kiamat, Nabi cerita apa-apa benda yang akan berlaku. Semuanya dikhabar dan diterangkan oleh baginda. Maka semua sahabat Nabi yang hadir pada petang itu mendengar khutbahnya. Diambil mendengaran, diambil iktibar, diambil pengajaran dan diamalkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Kata Abu Sa'id, hafizahu man hafizah wa nasiyahu man nasiyah. Ingat akan dia oleh orang yang ingat akan dia, dan lupalah orang akan orang yang lupakan hadisnya, kerana amat panjang khutbahnya. Siapa yang ingat, maka dia ingat tanda-tanda kiamat. Dan siapa yang lupa-lupalah sebab hadisnya itu terlalu panjang. So tuan-tuan lah, kita start tadi pukul 7.40. Lah dekat pukul 8 dah. Berapa ramai yang ingat? Tak, berapa ramai yang ingat? Ada yang ingat semua, ada yang ingat sikit, ada yang tak ingat langsung. Apa pun dia tak ingat. Jadi tuan-tuan, jadi sahabat Nabi macam tu juga. Yang mana ingat kuat, yang bagi tumpu, yang ingat betul-betul, dia ingat. Yang mana ingat sikit, dia sikit. Jadi serupa kita lah pun. Kita pun ada yang ingat sikit, ada yang ingat banyak, ada yang ingat langsung tak ingat. Jadi nak bagi ingat semua macam mana? Walkman pun ada, MP3 pun ada, kemudian kaset pun ada. Itu cara nak bagi ingat semua sekarang. Sebab kita sibuk macam-macam benda nak fikir. Ya, kita sekarang ni macam-macam soalan nak fikir. Ya, dengan jam lah, dengan banjir lah, ya, dengan cukai lah, macam-macam benda, dengan penyapu lah, ya, macam-macam benda yang kita nak fikir sekarang ni. Baik, kemudian katanya lagi, aku pun tidaklah pula ingat semua. Kata Abu Sa'id, aku ni tak ingat semua, tapi aku pun tidak lupa semua. Mungkin tuan-tuan kita ni termasuk hak belah Abu Sa'id. Nak ingat semua tu tidak, nak lupa semua pun tidak. Ada juga yang ingat. Apa benda yang dia ingat, dia bagi tahu pada kita. Wa kana fima qala inna dunya hulwah wa hadirah. Hulwatun hadirah. Kata dia, Nabi mula-mula sebut yang aku ingat bahawasanya inna dunya hulwah. Sesungguhnya dunia ini manis rasanya. Lagi hadirah. Hadirah maknanya hijau warnanya.
Nabi kata dunia ni manis, halwa. Halwa ni maknanya manis. Di sini kita sebut hulwah. Dunia ni manis, rasanya manis. Dahlah manis, hijau, subur, segar. Manis satu, hijau satu. Ya, kadang-kadang tuan-tuan tak apa nak suka warna ini saya minta maaf lah. Buat macam mana ni Nabi sebut. Ya, tuan-tuan suka tak suka, ni hadis sahih. Nabi kata dunia ni ialah hijau. Hijau tu bukan lambang bendera ke tidak. Hijau ni ialah satu benda yang menyeronokkan tengok. Tuan-tuan bayangkan kalau padang goh tuan-tuan warna merah, susah, tak seronok. Tuan-tuan bayangkan kalau ladang kita, ladang sayur kita warna coklat, kita tak apa gemar. Tapi dengan sebab warna hijau tu, kita suka, lapang. Tengok warna hijau saja menyeronokkan. Jadi Nabi kata dua benda. Yang pertama sekali manis, yang keduanya hijau. Baik, kita tengok apa dia manis, apa dia hijau. Masalah, dunia itu manis rasanya. Sesungguhnya sepotong hadis tadi memberitahu kepada kita bahawa akan rasa dunia ini manis, yakni rasa menghimpun dan mengumpulkannya banyak-banyak amat suka. Benda manis semua kita cari sekarang. Kalau tak kena kencing manis, kalau dah kena kencing manis, kita tolaklah manis ni. Tapi manis ni benda yang suka. Bercinta pun nak manis. Sebab tu dia ada lagu manis masa bercinta. Manis ke? Cuba cinta tu masam, cinta hampa, macam mana rasa? Tak seronok. Dia nak cinta yang manis. Tuan-tuan cari kuih, kalaulah kuih itu masam, tak sedap. Cari buah yang pahit, tak sedap. Semua nak yang manis. Nak kenangan pun kenangan manis. Kita tak suka kenangan yang mengusik jiwa, kenangan pahit. Kita nak kenangan yang manis-manis, saat yang manis. Nabi kata dunia ni ialah manis, seronok. Manis ni maknanya benda sedap. Benda sedap, boleh buat itu, boleh buat ini, sedap. Dan dunia lah tempat dia. Bagi orang yang kurang beriman, dia menganggap dunia ni lah keseronokan dia. Kenaikan dia bagus, kerumahan dia pun bagus, pendapatan dia bagus, kekayaan dia bagus. Semuanya itu ialah nikmat. Tambah-tambah katanya di dalam bab menghimpunkan harta dan mengumpul-ngumpulkan harta. Kemanisan itu akan seronok. Dan kemanisan inilah yang tidak puas-puas. Cuba tengok semut, walaupun manis itu sedap dan dia tahu dia akan mati dengan sebab manis, dia tetap mencari kemanisan. Mana ada semut fed up dengan gula? Dia cari jalan juga, macam mana aku nak impun, aku nak masuk ambil gula. Walaupun dia tahu kalau dia makan lebih dos dia akan mati, tapi tetap dia bagi buat. Pasal apa? Pasal sedap. Semua kita tengok pada kehidupan kita, mana manusia pernah rasa puas dengan dunia? Ada dia rasa puas tak? Tanya pada pelakon, sampai bila awak akan berlakon? Saya akan berlakon sampailah